Uish, kita ada lagi jajan. Ya, betul. Malam ni best. Biasa Boyjan yang masak untuk kita orang. Kali ni Angel akan balas kebaikan Boyjan. Angel pula masak dengan jajan. Ya. So alhamdulillah sekarang hampir pukul 12 malam. Kita orang masih kerja macam ni lah. Biasa harian dekat gudang Boyjan. Sebab apa? Alhamdulillah rezeki milik Allah. Customer ramai, sol pun banyak. So Boyjan dekat luar tengah settle barang-barang dah sold, tengah tengok stok. So, ni sekejap lagi kita orang nak makan sama-sama. Salah satu reason kenapa kita orang tak beli makanan dekat luar, sebab pada Angel jimat duit dan selamat. Sebab bila masak sendiri ni kita tahu kita pakai bahan apa. Kita tahu kita nak spek yang macam mana. Dan lagi satu, boleh makan ramai-ramai geng. Kongsi dengan staff gudang Boyjan. Sebab tu setiap hari kita orang akan masak, kongsi sama-sama. Yang paling bestnya, korang jangan lupa tahu, kita ada kontainer lagi nak turun. Barang baru korang boleh pilih nak design yang macam mana. Kalau nak beli online pun boleh. Tapi kalau rasa macam nak lagi feeling, nak rasa vibe dekat gudang Boyjan ni, Angel sahaja sayang korang kena datang sini, cari Angel atau tim seller Angel dekat gudang Boyjan. Sebab apa? Design super banyak. Rest syurga, jangan risau, kita boleh bincang tepi. Yang paling penting korang, kita cover seluruh semenanjung Malaysia. Yang paling penting geng, ni hati cili padi. Mantap ke tak mantap? Lezat. Lezat. Wush.